Baik, terima kasih Izzati dari Met Malaysia sebentar tadi. Majlis Rumah Terbuka Malaysia merupakan acara tahunan peringkat nasional yang dianjurkan bagi meraikan pelbagai perayaan di Malaysia. Sempena sambutan Tahun Baharu Cina tahun ini, dataran Bandar Sibu Fasa 1 Sarawak dipilih menjadi lokasi acara. Pelbagai keunikan dan kelainan bakal ditampil dengan menonjolkan produk pelancongan menarik di Sarawak. Syahril Sarapudin yang kini berada di Sibu ada butirannya. Syahril, Farhatul di Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, saya sekini berada di Sibu. Sebenarnya nak cakap Sarawak tadi tapi tak terkeluar, susah sangat. Eloklah saya berbahasa Melayu yang sebenar supaya memudahkan pemahaman kita pada petang ini. InsyaAllah keadaan cuaca memang agak baik sekali pada petang ini. Kita harapkan keadaan cuaca ini bertambah baik supaya pada malam ini Majlis Rumah Terbuka Malaysia Tahun Baru Cina 2016 berjalan dengan lancar seperti yang telah pun direncanakan. Sepanjang hari sebenarnya berlangsung raptai penuh bagi memastikan segala persembahan garapan konsep yang akan diadakan berjalan lancar pada malam ini. Apapun kalau anda tengok di skrin, saya berada di betul-betul belakangnya adalah angsa ataupun kalau di sini kita panggil bagong. Bagong ini sebenarnya adalah mercu tanda di Sibu ini. Jadi untuk kita mungkin berkongsi dengan lebih lanjut kenapa Sibu menjadi tuan rumah kepada sambutan acara, saya nak bersama dengan yang berbahagia Tuan Hee Changki, Residen bahagian Sibu. Apa khabar Tuan? Khabar baik. Nampak ceria hari ini, bersemangat nak sambut begitu ramai sekali rakyat malam ni. Ya, kita berasa banggalah Sibu telah dipilih sebagai tapakan untuk acara ini. Acara peringkat nasional. Terima kasih kerajaan. Saya sebut tadi, ini betul sebutannya bagong Ya, ini angsa. Swan. Ya. Jadi ini jadikan maskot untuk Bandar Sibu. Untuk Bandar Sibu. Baik. Sebenarnya dengan Majlis Rumah Terbuka Tahun Baru Cina pada malam ini, saya kira begitu ramai sekali rakyat akan turut bersama. Mungkin boleh kongsikan sedikit apa yang bakal kita tampilkan malam ini di Sibu? Ya, kita sebenarnya target mau 50,000. 50,000 ke? 50,000 rakyat untuk mari bersama dengan kita meraihkan perayaan Tahun Baru Cina ini. Jadi malam ini kita memang akan menyambut Perdana Menteri dan juga Menteri Pelancongan dan Diktif Kehormat, termasuklah Ketua Menteri Sarawak Jadi kita berasa banggalah kita adakan event ini. Dan juga sebelum ini sekarang adalah pre-show 4 sampai 6. Lepas tu acara rasmi akan dimulakan agak-agak selepas sampainya Perdana Menteri pada agak-agak 8.30 malam. Jadi acara rasmi akan kita ada selingan juga seperti artis-artis jemputan, seperti tarian singa, dan juga ada isan dan juga tarian monyet. Sebab monyet ini adalah tahun monyet api. Jadi memang banyaklah. Dan akhir sekali kita ada bunga api pada pukul 11. Jadi memang acaranya penuh istimewa juga. Ya, pastinya warna-warni bakal mewarnai Bandar Sibu malam ini. Saya dimaklumkan apabila adanya majlis rumah terbuka sebegini, biasalah ada jamuan rakyat, ada makanan tradisional Sarawak, ada makanan tradisional pelbagai kaum. Mungkin boleh kongsikan itu. Ya, kita memang akan sediakan lebih 10,000 pack makanan. Dan pack makanan itu boleh ditapati di satu penjuru dataran Bandar Sibu. Jadi kita menjemputlah rakyat sekali untuk menjamu selera lah di tapak tu lah. Okey, baik. Akhir sekali ni rakyat Sibu yang mungkin berada di rumah yang berkira-kira nak datang ke tak, mungkin boleh jemput mereka semua datang pada malam ini. Ya, sebagai residen Sibu, saya sekarang menjemput semua rakyat di Sibu. Bukan saja Sibu tapi dari bandar-bandar sekeliling, iaitu di Serikeh, Pintangoh, Kapit, Muka dan ada yang sudah sampai. Tengok yang di sekeliling memang sudah menunggu-nunggu acara ini akan dimulakan nanti. Jadi kita mengucapkan terima kasih lagi kepada Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan untuk memilih Sibu sebagai tapak Majlis Rumah Terbuka kali ini. Okey, baik. Terima kasih banyak tuan. InsyaAllah kita doakan yang terbaik malam ini. Terima kasih. Terima kasih. Okey, baik. Kalaulah anda yang mungkin berada jauh lah dari kawasan ini, jangan risau kerana malam ini kita akan bawakan secara langsung kepada anda tepat jam 8.30 malam di saluran TV1 dan TVI. Kita akan bawakan secara langsung ucapan yang amat berhormat Ketua Menteri Sarawak dan juga ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak. InsyaAllah kita jumpa tepat jam 8.30 malam ini sempena dengan Majlis Rumah Terbuka Malaysia Tahun Baru Cina 2016. Kembali bersama Farhatul untuk banyak lagi perkembangan dalam berita Nasional 5.